Kecoh hari ni pasal isu Najib tak dapat tahanan rumah. Tapi pertama sekali aku bukanlah seorang peguam. Cuma aku nak cakap ni sebab macam melampau sangat lah tuduhan orang. Seolah-olah macam kau je lah betul semua kan. Jadi macam ni lah. Aku tak seronok tengok negara kacau bilau, ada peperangan, pergaduhan, especially melibatkan kaum. Sebab bila jadi pergaduhan kaum ataupun pergaduhan antara kita ramai-ramai ni, aku fikir satu benda je, iaitu bagaimana dengan nasib orang tua, kaum wanita dan juga anak-anak. Kita memang seronok bergaduh ni kan, menjerit sana, bodoh sini. Tapi pernah kita fikir tak nasib anak kita macam mana kalau kena kutip dengan orang apa semua kan? So benda-benda tu aku fikir. Tak apa, kita letak tepi benda tu. Aku nak cerita secara ringkas pasal isu Najib. Addendum daripada Agong yang sebelum ini, iaitu Agong Pahang. Walaupun begitu, Agong hari ini adalah Agong Johor. Dan bila kita lihat dari segi Agong pun dah berbeza. Maknanya yang boleh bagi pengampunan penuh hari ini ataupun apa sajalah tentang pengampunan kepada seorang banduan adalah Agong Johor. Faham kat situ Itu yang pertama. Yang kedua, aku tak pernah kata Najib ni bagus duduk dekat dalam penjara, tak ada. Aku simpati. Siapa-siapa pun kalau masuk penjara, aku tetap rasa simpati. Sebab aku beranggapan penjara adalah tempat untuk dia cuci dosa dia lah. Maknanya dia kembali kepada Allah. Itu pendapat peribadi aku. Aku tak tahulah pendapat orang macam mana kan. Walaupun dulu aku pernah tak suka Najib ni. Sebenarnya bukan pada tak suka dia lah. Mungkin optiknya tak berapa cantik lah waktu tu, yang membuatkan aku tak suka beliau. Tapi bila beliau dijatuhkan hukuman, pertama sekali beliau didakwa masa zaman Mahathir lah, 2018 tu. Lepas tu bertukar kerajaan ke zaman Muhyiddin, bertukar pula kerajaan ke zaman Ismail Sabri, dan pada waktu itu Datuk Seri Najib dipenjarakan. Dan paling aku kelakar tu bila Anwar perintah je semua kata kerana Anwar Najib dipenjarakan. Walhal semasa Barisan Nasional jatuh 2018 tu, yang lead Pakatan Harapan bukannya Anwar tau, tapi Mahathir Mohamad. Zaman beliau Najib didakwa. Kau bayangkan Tun Mahathir jadi Perdana Menteri masa bulan Mei 2018. Najib mula-mula kena dakwa bulan 7 2018. Masa tu aku pun pelik sebenarnya, kenapa macam cepat sangat kau tangkap ni kan, macam tergesa-gesa. Dan hari ni bila Anwar lah jadi Perdana Menteri, lepas tu orang mulalah kata Anwar ni dahaga kepada Agong kerana tak ikut titah addendum daripada yang di-Pertuan Agong Pahang sebelum ni. Aku jadi macam senyum je lah. Aku tak tahu nak kata apa, sebab yang kata Anwar ni derhaka kepada Agong bukan daripada mulut Agong ataupun pihak istana tau, tapi daripada mulut taik politik lah. Minta maaf kata lah, bila kita cerita politik kadang-kadang mulalah kita bercakap yang bukan-bukan. Benda yang Agong tak cakap pun kita mandai-mandai cakap. Jadi siapa pun cakap Anwar tu derhaka kepada Agong, aku tak percaya selagi mana tak keluar kenyataan rasmi daripada istana. So seperti yang Agong Johor bagi tahu, nak minta pengampunan ke apa, boleh usulkan kepada lembaga pengampunan. Itu saja. Dan satu lagi contoh kalau kata orang tu derhaka kepada istana, macam ni, sebab istana yang keluarkan kenyataan. Okey, ada faham?